Pergi Cameron je, dinner mesti wajib steamboat. Tapi kalau korang pergi banyak hari, takkan hari-hari nak makan steamboat kan? Malah kita orang pergi, jalan sangat lengang, tak jam langsung. Kita orang dinner dekat Abang Strawberry sebab diorang ada menu baru, which is set shell out. Satu set harga dia RM35. Dia bagi 2 nasi lemak strawberry. Untuk lauk dia ada udang, kupang, sotong, sayur-sayur and then jagung. Rasa untuk harga tu sangat-sangat worth it sebab jagung pun diorang pakai jagung Cameron kan. So rasa dia lain sikit lah. Seafood dia semua besar-besar, puas sangat makan. Daripada shell out, diorang ada jual juga nasi lemak strawberry, sotong selambak. Yang ni 200 gram. Memang banyak lah. I rasa 2 genggam tangan. Orang order je satu ni boleh share 2 orang sebab dia punya portion memang banyak, sotong dia memang banyak. Tak buang terbiak sikit sebab diorang jual dessert tau malam-malam. Ada croffle, pasal ada scone kunafa. Macam scone yang biasa tu, tapi kat bahagian dalam tu dia letak kunafa pistachio and then kat luar korang boleh drizzle dengan pistachio sauce. Kalau tak cukup boleh letak lagi sebab diorang bagi sauce tu memang banyak. Datang Cameron mestilah kena makan strawberry kan. So yang ni I makan mugberry biscuit. Ni rasa manis, masam, crunchy sebab dalamnya ada cornflake tau. Untuk air ni 2 best seller kat sini. So korang boleh try 2 menu ni. Kalau korang datang cuti sekolah ni, bolehlah singgah dekat Abang Strawberry.